Hei, tuan semua, Ramadan dah nak masuk hari-hari terakhir, dah nak raya dah tu. So, kata-kata hari tu, ingat, semuanya akan kurus pada waktunya. Belum kurus nak, bermaksud belum tiba waktunya lah. Ibu risau mun tahun tu nak baju raya tu orang masih ketat, ibu stres mun timbang masih mahal sebab hidup tu naknya macam moda. Kadang kita di atas, kadang kita ke bawah. So, size S kah, M kah, kadang L kah, XL kah, benda yang normal. Tapi yang paling penting nak, buat sampai bahagia kita ditentukan oleh angka atas penimbang ya. Ayat tu kita makan dengan hati yang gembira, kita nikmat jak lemang, kita hargai rendang, kita sayangi diri kita. Sebab apa? Sebab hidup tu bukan tandingan, siapa paling kurus, tapi siapa yang paling bahagia. Tapi mu nak, tiba-tiba tahun tu nak kita kurus nak, Alhamdulillah, mesti insyaAllah akan tiba waktunya. So, esok raya, belum lagi raya, bakallah dengan tenang timbang ya fikir hari lain. Selamat Hari Raya.